Macam saya kata tadi, hujan salah DAP. Tak hujan salah DAP. Banjir salah DAP. Tak banjir salah DAP. Boleh masuk Felda salah DAP. Tak boleh masuk Felda pun salah DAP. Masih ada lagi perkara-perkara serius yang masih belum ditangani oleh KDN. Kes tembakan melibatkan 3 individu India, warga negara Malaysia di Durian Tunggal. Sehingga hari ini, tidak ada sebarang jawapan diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sehingga Menteri Digital, Menteri-Menteri Kerajaan Madani telah berulang kali mempersoalkan apakah hasilnya. Ini melibatkan kejadian tembakan yang berlaku di Durian Tunggal Melaka. Tak ada jawapan. Saya takut, Timbalan Speaker, saya takutlah kalau undang-undang ini diluluskan, semuanya akan menjadi salah parti DAP. Bayangkan, hujan salah DAP. Tak hujan, salah DAP. Guruh, salah DAP. Tak guruh, salah DAP. Boleh masuk Felda, salah DAP. Tak boleh masuk Felda, salah DAP juga. Bayangkan. Tapi di sini saya bersyukur tadi, Timbalan Speaker, Timbalan Perdana Menteri telah menjemput kami, ahli-ahli Parlimen DAP, UMNO duduk semeja makan tengah hari. Tak ada masalah. Cuma di Johor yang masalah. Jadi saya nak bagi tahu, Timbalan Speaker, undang-undang ini tidak boleh diluluskan kerana parti DAP akan disalahkan. Semua akan menjadi salah DAP. Macam saya kata tadi, hujan salah DAP. Tak hujan salah DAP. Banjir salah DAP. Tak banjir salah DAP. Boleh masuk Felda salah DAP. Tak boleh masuk Felda pun salah DAP. Timbalan Speaker, saya ingin mengingati Kerajaan Madani. Reformasi ini bermula apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi mangsa keganasan seorang Inspektor General of Police, Ketua Polis Negara. Akibat beliau ditumbuk di mata. Kejadian ini berleluasa. Banyak sangat yang berlaku. Dan kita sekarang masih lagi belum memberi jawapan. Hanya seorang sahaja pegawai penjara Taiping dituduh. Bayangkan kalau undang-undang ini digubal dan diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini, banyak lagi kejadian yang akan berlaku. Keluarga-keluarga mangsa yang dibelasah, dipukul dalam penjara, kita yang bertanggungjawab. Kita perlu bertanggungjawab. Jadi saya sebagai ahli Parlimen backbencher menyuruh dengan rendah diri supaya undang-undang ini dihantar balik kepada jawatan kuasa. Banyak lagi perlu dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Kejadian Durian Tunggal sehingga hari ini belum lagi dijawab. Kejadian melibatkan anggota-anggota polis yang menembak 3 individu itu belum lagi dijawab. Jadi saya minta supaya undang-undang ini dirujuk kembali kepada jawatan kuasa untuk kita perhalusi dan bincangkan semula. Sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani.